Akhirnya semua sampai di mahsyar. Tuan-tuan bayang tanah kosong. Tuan-tuan tengok ke kanan, tuan-tuan tak nampak di mana hujungnya, tak nampak. Tuan-tuan pandang ke kiri mahsyar, tuan-tuan tak nampak di mana hujungnya. Tuan-tuan pandang ke belakang mahsyar, tuan-tuan tak nampak ke di mana hujungnya. Tapi bila tuan-tuan pandang di depan, kita nampak. Jauh mata memandang, nun di sana, hujung sana. Waji'a yawma ilim bi jahannam. Kenapa? Neraka jahannam dibawa oleh Allah, diheret oleh para malaikat, duduk di depan. Dan sekali sekala api di bawah sana, kali sekala api itu meletus naik, kemudian pecah dan dilihat oleh penduduk mahsyar. Boleh bayang kan? Naik pecah. Api yang naik daripada dalam itu kemudian pecah di atas. Kata Allah di dalam Al-Quran, sebesar-besar bandar, sebesar-besar istana. Bahkan kata Nabi, kadangkala gumpalan api yang meletus itu sebesar bandar. Lalu dilihat oleh seluruh penduduk mahsyar.